Assalamualaikum. Hari Rabu 20, 21, 22. Betul lah kan? 22 hari bulan 10. Pukul 7 pagi kot. Saya semalam lah plan dengan kakak saya. Kita pergi walk hari ni. Walk dari rumah saya ni jalan sampai ke Mak Jah. Lepas tu daripada Mak Jah kita patah balik ke rumah lah. Macam tu. Tengoklah macam mana. Semalam dah setujulah untuk saya yang akan drive Mirul, drop dia dekat rumah kawan. Lepas tu dia akan carpool sama-sama lah untuk pergi ke orang punya padang golf tu lah. Padang golf ni dekat KKB. KKB murah kot, sebab murah, so diorang pergi sana lah. Diorang punya sesi pukul 7 pagi ni kot. So lepas subuh tadi dia terus keluar lah. Masa saya dah pun dah alam jelajah pukul 5.30 kan. Lepas tu saya cakap kat dia, abang grab je lah, cakap yang tu kan. Sebab dia memang pun ada sebut possibility untuk dia nak grab tu. Last dia cakap kat saya dia guna kereta. Sebab saya rasa mungkin tak ada kot grab pagi-pagi sangat ke kan. Ataupun dia pun nak lah drive je lah. So pukul 2 macam tu kan dia sampai dah rumah kot. Tak apalah tu. Tak apalah, kita orang stay je lah kat rumah kan. Tak tahu lah, tengoklah macam mana kalau nak bawa budak-budak ni pergi rumah mak pun boleh juga. Maksudnya nanti lepas kita orang habis makan nanti kan, minta apa nama, Abang Lan lah. Abang Lan nak ambil kakak saya nanti balik rumah. Suruh dia bawa Alza instead of dia bawa motor, ambil kakak, ambil Alza. So saya pun suruh budak-budak ni bersiap, kita pergi. Kita tengoklah. Saya ada plan nak pergi rumah Kak Asal hari ni, ingat kan, lepas walk semua ni lah. Tapi dah tak ada kereta. Tak apalah. Okey, kita tunggu kakak saya kat sini. Saya bawa botol air, nanti nak pergi makan kat Mak Jah kan. Ada beg je ni. Sejuk. Ngam-ngam saya buka terak kasut tadi. Fahri pun nangis. Saya belah je lah kan. Saya dah cakap kat Sabila semualah nak pergi walk apa benda semua. Saya dah bagi masa screen time dekat phone. Biasanya ni kalau Sabila tepuk-tepuk dia kan dia tidur je. Ni lama-lama tak walk. This marks like my first walk lah dalam 2 bulan aja kot saya tak walk, sumpah. Aduh kan. Itulah cerita-cerita nak kurus sebelum wedding Suhail, nampaknya tak berjaya. Jadi nantilah yang sekat belah Ampang ni bulan 11. Saya cakap kakak, okay, kakak, kita ada sebulan ni kita kat Ampang ni kita kurus lah. Konon. Cuti ni saya macam maraton K-drama tau. Tahu kenapa saya tengok balik drama-drama lama yang romantic comedy. Entah, rasa nak tengok cerita yang light-light dia lah. Banyak juga saya repeat. Yelah, saya laju-laju, tengok laju-laju je lah. Tengok part yang banyak tengok je lah. Esok sekolah dah. Khamis, Jumaat, Sabtu. Itulah hari Jumaat malam Sabtu tu saya cakap kakak saya semalam, itulah kita ni tak buat apa-apa majlis ke untuk Suhail kan, sebelum dia nak kahwin ni. Lepas tu kakak cakap Jumaat malam Sabtu ni je lah. Tengoklah nak makan-makan ke apa, order apa tah dia cakap tak ingat. Lepas tu saya pun beritahu kat mak, itulah saya baca cakap dengan kakak tadi kan. Lepas tu mak pun okey lah, kita buatlah doa-doa selamat sikit, antara kita je lah, anak-anak yang tu je lah. Saya macam okey lah, nanti lepas ambil Ilhan hari Jumaat tu terus lepak rumah mak je lah, tolong-tolong mak nak masak apa kan. Begitulah. Kahwin ni Suhail kahwin. Aku nangis ni confirm. Okay lah, you off. Sambung sekarang. Saya abang ni sebab dia rajin juga. Dia bukan rajin, dia
ada rutin dia juga sebenarnya asalnya kan. Tapi dia pun tak buat. Cuma dia macam tahan nak makan. Macam sekarang tak makan sangat. Okey lah kan. Dah aku makan. Aku air gula tak apa. Tak memang tak cut. Tapi tepung-tepung makan kan. Nasi tu yang aku memang tak cut lah. Aku makan je lah nasi kan. Tapi tepung asal ada nampak sedap makan. Jadinya tapi okey lah, so far badan aku maintain je lah kan. Tapi kat situ je lah maksudnya. Dia turun hari tu 3 kilo. Dekat 3 kilo tu dah tu je. Kan. Tak jaga makan sangat macam tu lah. Dia tahu dah tak mampu nak buat. Hari ni 22 kak. Ada sebulan lagi sebelum hari esok. Nak kurus lah konon-kononnya. Konon-konon nak makan. Hari ni Rabu makan. So kami Jumaat, Sabtu jangan makan. Malam baru makan kat sendiri. Oh boy. Tak ada makna. Tapi kalau buat macam tu boleh kurus sikit tu. Sempatlah turun 1,5 kilo kan. Nampaklah kecut sikit. Tidak macam mengembang. Allah. Aki sampai bila? Aku lupa hari ni esok pun. So hari ni kan cuti lagi. Kan hari ni. Aku semua hari ni lah itu. Kita nak menuju Mak Jah lah. Lapar-lapar. Gigih. Kita buat satu pusingan dulu. Dekat sana 2 km lebih sambung ke Mak Jah. Saya tadi ingat kan macam daripada rumah saya tu terus je jalan ke Mak Jah. Lepas tu kakak saya cakap kita pusing lah dulu satu round. Okey. Itulah. Kereta belum banyak lagi lah setakat ni. Baru pukul berapa tadi? 7.30 Berapa lah? 7.50 dah sekarang. Masih awal lah, kereta tak banyak lagi. Ataupun memang orang masih bercuti lah. Tahulah. Tapi hari tu cuti apa? Itu aku lupa lah yang sunyi gila tu. Yang kamu pergi tu kamu pergi Cameron Highlands yang tu ke? Yelah kot. Cuti apa tu? Cuti Malaysia. Hari Malaysia. Cuti hari Malaysia. Itu yang sunyi gila. Ya Allah, lawak gila. Sumpah. Indah. Memang kosong. Sunyi. Maksudnya raya pun tak sesunyi itu. Penangan cuti Malaysia itu. Yang tu jam berjam. Sama je. Ni jadi favourite je lah ni. Bismillah. Sotonya tak buka dah kedai tu. Cukup lah mungkin. 1, 2, 3, 4 nak dia. Okey, projek mengambil dulang-dulang hantaran. Ya. Adalah kita selit-selit kat belakang kereta kita je. Tu apa benda tu? Oh, RM1. On the way ambil baju nikah Suhail. Itu robot. Robot? Mana robot? Robot. Robot? Which robot? Robot. That's not robot, that's card lah. Card. Robot. Let's go. Dia dah hilang. Kat bawah ni tak ada. Wow, suspicious. Sini pun tak ada kan? Nampak tak? Tak ada. Dah tahu tinggal dia. Ada bubble dew. Suspisi. Spesies apa? Robot. Spesies tahu tak? Spesies apa? Suspicious. Wait. Robot. I know what that. What? It's cookie. Budak Sabila nak roti boy. Nak roti boy buttermilk boy. Malaysia lah. So papa kata jom lah. Sian cuti tak keluar rumah. Lala. Tak apalah. Bagi apa? Bagi tu. Tak tinggi cakap. Oh yo, Juno main consultancy ada Jinggala. siap ada muka. Jinggala. Jinggala. Mau lala jinggala. Jinggala. Lala wee.
Sabila lah kena layan sebab Fahim panggil Sabila. La 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 la. And a car. Lala kan, lala lala lala. Mana ada blueberry? Cepat apa orang ni? Okay, very. Onat's house. Okay. Tomorrow kita pergi tomorrow. Okay, tomorrow Bonda bring you, okay? Kita beli nasi lemak ayam crunchy for dinner. Beli nasi lemak aja. Dengan dia punya serdak-serdak dia. Yes, sorry. Tadi berapa ni? Beli 4. 4. Tadi cakap ada nasi lemak 4. Lepas tu dia key in, dia ingatkan saya ambil ayam dari RM30. 4. 7.5 kan? 7.5 kan. Dengan ayam dia. Nasi dia dah kurang sikit kan. Mana dulu dah buat kuantiti dia. Kecilkan sikit dah boleh. Masih banyak lah tapi tak sebanyak dulu lah. Tapi nasi dia sedap. Nasi dia sedap. Orang Pakistan ni agak nasi lemak macam mana. Okay, jom kita jumpa di rumah lah. Nak makan saya. Macam nak makan. Tengoklah lapar lah.